402 bab yang ketiga Al-Hiwar Al-Awwal. Al-Hiwar Al-Awwal pada muka surat 61. Al-Hiwar Al-Awwal, dialog yang pertama, tajuknya ialah Fi Maktab Wikalah As-Safar. Fi, di, Maktab, pejabat, Wikalah, agensi, As-Safar, pelancongan. Jadi tajuk untuk dialog yang pertama ialah di pejabat agensi pelancongan. Dalam Al-Hiwar Al-Awwal ada dua watak, iaitu Ahmad, nama orang lelaki lah, dan Al-Muwazzafah. Ahmad maksudnya Ahmad lah, nama lelaki. Al-Muwazzafah ialah pegawai perempuan ataupun pekerja perempuan. Mari kita tengok apakah dialog di antara mereka berdua. Ahmad cakap, Assalamualaikum, urid an ahjus tazkirah at-ta'irah indi amal fi Qatar. Assalamualaikum, Assalamualaikum ataupun salam sejahtera. Urid, saya mahu. An ahjus, saya tempah. Urid an ahjus, an ni adalah penghubung di antara dua kata kerja ataupun dua fi'il. Makna dia ialah urid, saya mahu, ahjus, saya tempah. Tapi bila mana ada an kat sini, kita buang saya di sini. Jadi urid an ahjus, saya mahu tempah. Tazkirah, tiket. At-ta'irah, kapal terbang. Indi ni mempunyai, yakni membawa makna ana, iaitu saya. Indi, saya mempunyai. Amal, kerja. Fi, di, Qatar lah, nama negara. Kemudian apa yang Al-Muwazzafah, apa yang pegawai perempuan tu reply. Bila orang sebut Assalamualaikum, kita reply kepada Wa'alaikumussalam. Lepas tu dia cakap, Taba'an, sudah tentu, of course. Mata tufaddil as-safar. Mata, bilakah. Tufaddil, kamu prefer. Kamu lebih suka. Kamu mahu. As-safar, perjalanan itu. Bila kamu prefer perjalanan itu? Bila kamu prefer untuk trip itu? So Ahmad pun reply, Ufaddil as-safar yaum al-isnain al-qadim. Ufaddil, saya prefer. As-safar, trip itu ataupun perjalanan itu. Yaum, hari. Al-isnain, isnin. Yaum al-isnain, hari isnin. Al-qadim, akan datang. Kemudian Al-Muwazzafah tu tanya, hal tufaddil ad-daraja al-iqtisadiyah am ad-daraja al-ula? Hal, adakah? Hal, adakah? Tufaddil, kamu prefer. Ad-daraja al-iqtisadiyah. Ad-daraja al-iqtisadiyah ialah kelas ekonomi. Penerbangan kelas apalah? Penerbangan kelas ekonomi. Ad-darajah kelas al-iqtisadiyah, ekonomi. Atau ad-darajah al-ula, kelas pertama. Ad-darajah al-ula, kelas pertama. Ini kita gunakan ad-darajah al-ula dengan ad-darajah al-iqtisadiyah untuk penerbangan. Kemudian Ahmad pun kata, Ufaddil ad-darajah al-ula, syukran. Ufaddil, saya prefer. Ad-darajah al-ula, kelas pertama. Syukran, terima kasih. Kemudian Al-Muwazzafah tu pun tanya lagi, hal turid an tajlis bijiwar an-nafizah ya sayyidi? Hal, adakah? Turid, kamu mahu. An tajlis, tajlis, kamu duduk. An ni ialah penghubung di antara bila mana ada dua kata kerja berjumpa. So kat sini turid, kamu mahu, tajlis, kamu duduk. Bila ada an, dia akan jadi kamu mahu duduk. Adakah kamu mahu duduk? Bi jiwar, di sebelah. Bi, di, jiwar, sebelah. An-nafizah, tingkap. So maksudnya sebelah tingkap lah. Ya sayyidi, wahai tuan ataupun wahai encik. Kemudian Ahmad pun reply, La urid al-maq'ad bijanib al-mamar idza yumkin zalik. La, tidak. Hal reply-nya la ataupun na'am. La, tidak.
Urid, saya mahu. Al-maq'ad, kerusi ataupun seat. Bijanib, di sebelah. Al-mamar, laluan. Okay, aisle ni lah laluan. Dekat kapal terbang kan ada tingkap tengah dengan yang seat sebelah, laluan. So itulah maksudnya al-mamar. Idza yumkin zalik. Iza, jika, yumkin, boleh, zalika, begitu. Okay, jika boleh. Al-muwazzafah pun kata hasanan, hal ladaika amti'ah. Okay, tolong betulkan untuk jawi ni amti'ah. Amti'ah litasjil. Hasanan, baiklah. Hal, adakah? Ladaika, ladai, mempunyai. Ka, kamu. Ladaika, kamu mempunyai. Amti'ah, bagasi. Litasjil, li, untuk, tasjil, daftar ataupun check in. Okay, adakah kamu mempunyai bagasi untuk check in, untuk di check in? So Ahmad pun reply, na'am, ladayya amti'ah. Ma waznu al-amti'ah al-masmuh bihi? Na'am, ya, ladayya, saya mempunyai, amti'ah, bagasi ataupun luggage. Ma waznu al-amti'ah al-masmuh bihi? Ma, apakah? Waznu, berat. Al-amti'ah, bagasi. Al-masmuh bihi, yang dibenarkan. Okay, so berapa berat luggage yang dibolehkan lah untuk check in? So muwazzafah tu pun reply, 3 kilograman likulli syakhsin ya sayyidi. 3, 30. Kilograman, kilogram. Likulli, li untuk, kulli, setiap. So likulli untuk setiap, syakhsin, seorang. So 30 kilo per pax. Okay, maksudnya kat situ lah. Ya sayyidi, wahai tuan ataupun wahai encik. Okay, lepas tu kita tengok apa yang Ahmad reply. Ahmad reply, hasanan, sa'altazim bi al-wazni al-masmuh. Hasanan, baiklah. Sa'altazim, sa, akan. Altazim, saya patuh. Sa'altazim, saya akan patuh. Bi al-wazni, dengan berat. Al-masmuh, yang dibenarkan. Okay, kemudian al-muwazzafah pun cakap, Sa'ursil at-tazkirah abra al-barid al-elektroni wa atamanna laka rihlah sa'idah. Sa'ursil, sa'ursil, sa akan, ursil, saya hantar. Sa'ursil, saya akan hantar. At-tazkirah, tiket. Abra, melalui. Al-barid al-elektroni, email. Wa atamanna, wa dan atamanna, saya berharap. Laka, agar kamu. Rihlah sa'idah, maknanya rihlah ni perjalanan, sa'idah, menyenangkan. Okay, ataupun secara ringkasnya, wa atamanna laka rihlah sa'idah, semoga perjalanan kamu menenangkan. Okay, kemudian Ahmad pun reply, syukran jazilan ala musa'adatik. Syukran jazilan, terima kasih. Ala, di atas. Musa'adatiki, musa'adati ialah pertolongan, ki ni kamu. Okay, kenapa kita gunakan ki kat sini? Sebab berbalik kepada anti yang merujuk kepada al-muwazzafah. Al-muwazzafah ni muannas, so kita gunakan anti. So ki. Kalaulah Ahmad ni bercakap dengan muwazzaf, pegawai lelaki, kita boleh gunakan ka dekat sini. Okay, itu untuk al-hiwar al-awwal bagi bab yang ketiga.